Sejak kahwin, isteri Thaqif tak pernah pergi ke tempat-tempat bersejarah seperti Kari Castle ataupun tempat yang macam agak tersorok seperti dalam hutan ataupun gua. Perkara ni bermula sejak isteri Thaqif hamilkan anak kedua. Dia kerap mimpi pelik, terkadang menangis tengah tidur, dan yang paling obvious, bila setiap kali bunyi azan maghrib, dia macam tak suka dengar. Dia macam nampak gelisah. Pada mulanya, Thaqif ingat benda tu mungkin macam hormonal change ataupun cuma alahan biasa yang dialami oleh ibu-ibu mengandung yang lain. Tapi rupa-rupanya ada cerita. Benda ni mula terjawab bila satu hari tu Thaqif dengan isteri dia balik dekat rumah mertua diorang dekat Ipoh. Kisah bermula pada satu malam, tiba-tiba je isteri Thaqif tu dia jatuh terduduk. Lepas tu dengar dia macam orang kata merintih. Dia kata, "Panas, sakit, tolong jangan dekat dengan aku," kata isteri Thaqif waktu tu. Mak mertua dia pun cepat-cepatlah call seorang ustaz. Tak sangka bila ustaz tu sampai, rupa-rupanya ada plot twist. Yang pada asalnya orang semua ingat yang isteri Thaqif tu yang kena rasuk. Sebab dia menggigil-gigil, terjerit-jerit, mata dia pun macam separuh terbuka macam tu. Tanpa cakap banyak, ustaz tu terus pandang anak sulung diorang. Lepas tu, dia terus ruqyah. Diorang terkejut. Tiba-tiba, terdengar budak terjerit, "Tak nak, panas, tolong jangan kacau aku. Tempat ni aku punya." Rupanya benda tu memang dah lama menumpang dalam badan anak Thaqif. Sejak diorang balik ke tempat-tempat macam gua ataupun tempat-tempat yang macam orang kata yang mungkin ada aura yang tak baik lah. Macam kota-kota lama ke, kota-kota peninggalan. Sejak itulah yang anak diorang tu sebenarnya ada benda menumpang. Tapi terbias dia terkena dekat isteri Thaqif. Sebab isteri Thaqif tu dia macam lemah semangat. Lepas dah berubat tu pula, orang kata mungkin kali kedua lah kot Thaqif balik semula dekat rumah mak mertua dia tu. Waktu tu berlaku waktu maghrib Tiba-tiba isteri dia pun terkena rasukan untuk kali kedua. Rasukan kali kedua ni kata Thaqif lebih agresif. Sampai 8 orang yang pegang isteri dia. Isteri dia waktu tu meronta-ronta, terjerit-jerit. Bila ustaz tu sampai, ustaz tu kata rupa-rupanya macam terkena lintasan. Lintasan apa? Lama-lama barulah faham. Rupa-rupanya yang pasal budak kecil tu, pada asalnya diorang ingat berasal daripada tempat lama tau. Tempat-tempat yang diorang pergi macam tempat-tempat sejarah ke apa ke, pergi gua ke apa ke. Budak kecil ni memang berasal, dia duduk kat belakang rumah mertua Thaqif. Rupanya budak tu memang dah lama dekat situ. Tak tahu budak tu apa sebenarnya. So begitulah orang nak ceritakan tentang tipu daya jin ni kepada manusia. Kadang-kadang benda yang kita nampak lemah, mudah dirasuk, mudah disampuk, sebenarnya ada lagi yang lebih bahaya. Bila benda tu diam, bila dia dah menumpang lama dalam badan seseorang. So korang ada tak pengalaman kerasukan? Ataupun korang kenal mana-mana orang yang mengalami peristiwa kerasukan? Mungkin korang boleh komen dekat bawah dan aku akan share pengalaman korang pula lepas ni. Bye.